Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Syarifah Nurul Farisha binti Wan Abdullah Ahmad. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di sekolah SK Abang Galau Rajang, Daro, Sarawak. Kod sekolah saya YBA 6106. Hobi saya pula membaca buku. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini saya berasa amat teruja dan gembira kerana dapat berkongsi hasil dapatan buku yang telah saya baca. Berjudul Belajar dari Kesilapan. Di dalam buku ini terdapat banyak isi-isi yang menarik. Buku ini merupakan hasil karya Noraisha binti Nordin. Ia diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini diterbitkan oleh Brainmax Enterprise. Buku menarik ini mempunyai 32 halaman muka surat. Buku ini merupakan salah satu daripada 8 buah cerita pendek yang dapat memberikan contoh sikap nilai murni kepada semua murid. Buku ini turut mempunyai ilustrasi yang berwarna-warni, bahasa yang mudah difahami dan juga jalan cerita yang menarik. Ini bagi menambah perhatian murid untuk membaca cerita ini selain memperoleh ilmu pengetahuan. Buku ini menceritakan tentang nilai kasih sayang sesama manusia maupun haiwan. Buku ini berharga RM6.90. Harga yang ditawarkan berpatutan dan mampu dimiliki oleh murid seperti saya. Tema utama yang dapat dalam buku ini yang berjaya menarik perhatian saya ialah kasih sayang sesama manusia dan haiwan. Selain itu, turut memberi pengajaran berguna kepada para pembaca dan menghormati orang tua. Jalan cerita buku ini amat menarik kerana mengisahkan tentang dua adik-beradik iaitu Anwar dan Akil yang memelihara seekor ayam jantan. Anwar dikenali dengan sikap penyayang kepada haiwan, berbeza dengan sikap abangnya, Akil. Setiap hari pulang dari sekolah, Anwar akan memberikan makanan kepada ayam jantan kesayangannya itu. Abangnya, Akil, ingin mengambil kesempatan dengan melagakan ayam jantan itu dengan ayam laga milik rakan sekolahnya, Rizal. Akil tidak pernah mendengar nasihat kedua orang tuanya. Beliau secara senyap membawa ayam jantan itu keluar dari rumah lalu menemui rakannya untuk melagakan ayam itu. Nasib baik, Anwar mengekori abangnya dari belakang secara senyap-senyap. Anwar terkejut apabila melihat abangnya melagakan ayam tersebut dengan ayam rakannya. Ayam jantan miliknya terkulai rebah ke tanah dan berjaya ditewaskan. Akhirnya abangnya, Akil, menyedari kesilapannya. Dia berjanji tidak akan melagakan lagi ayam tersebut. Akil turut memohon maaf di atas kesilapannya. Keseluruhannya, murid dapat mengambil pengajaran dari sikap baik yang dipaparkan agar dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Gambar-gambar yang terdapat di dalam buku ini juga amat menarik dan berwarna-warni. Secara tidak langsung, dapat menarik perhatian pembaca muda untuk membaca buku-buku dalam siri ini. Akhir kata daripada saya, buku ini amat menarik jalan ceritanya, serta penggunaan ayat yang amat mudah difahami pembaca. Sekian, terima kasih.